doakan kami, doakan Gaza. Apalah kami yang sedang lalu garisan kuning dan garisan merah. Kalau nak dibandingkan Gaza yang telah berada dalam garisan maut, 65,000 orang syahid, 170,000 orang cedera, 1,3 juta orang dalam paras kebuluran, 2,3 juta orang dibantai setiap hari tanpa arah. Jadi apalah artinya sedikit kami dalam kuning yang tuan-tuan dah gabrang, lepas tu merah yang tuan-tuan rasa cemas kan. Tak ada apa-apa. Gaza telah melalui titik yang tak boleh nak tanda dengan warna dah. Gaza dah tak ada titik kita nak tanda dengan warna. Ni Sumut tak apa lagi, boleh lagi tanda kuning. Sumut boleh lagi tanda merah. Gaza dah tak ada tanda dah tuan-tuan. Dah tak ada tanda dah. Tak ada warna lagi dah yang boleh mewakili nasib Gaza. Jadi tuan-tuan berdoa untuk Gaza. Jadikan kami ni alat je, kerana tuan-tuan teringat ni geng-geng Malaysia pergi sana, apa jadi dengan mereka. Tuan-tuan ingat kami ni hanyalah sebagai alat je untuk mengingati Gaza. Kalau tuan-tuan kata nyawa kami mahal, jangan perendahkan nyawa orang di Gaza. 65,000 orang. Kalau tuan-tuan rasa sayangkan nyawa kami hanya kerana tuan-tuan kenal kami, tapi orang Gaza juga adalah saudara kita. Mereka adalah orang yang orang Muslim, orang yang berpegang pada la ilaha illallah Rasulullah. Dia adalah saudara kita. Maka jangan ingat tentang warna kuning kami dan warna merah kami. Ingatlah Gaza yang dah tak ada warna. Gaza yang dah sudah tak ada warna lagi dah. Doa banyak untuk Gaza. Kalau tuan-tuan lepas ni tidur sekejap, bangun solat malam, solat untuk Gaza. Sedikit doa untuk kami, banyak doa untuk Gaza. Yang setimpalnya begitulah. Sedikit doa untuk kami, banyak doa untuk Gaza. Yang setimpalnya, kan kita buat semua ni untuk Gaza, bukan untuk Sumut. Sumut buat sesuatu untuk Gaza. Kita datang berkhidmat dengan Sumut kerana Sumut mau berkhidmat untuk Gaza. Okey, terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih semua. Kita jumpa lagi kalau ada esok. Ingat, Sumut bukanlah kisah tentang pelayar-pelayar Malaysia dan kisah 500 orang pelayar dan kisah 47 buah kapal. Sumut hanyalah alat untuk menghidupkan kembali kecintaan, keingatan tuan-tuan, dan jangan lupa tentang Gaza. Dan Gaza hanyalah alat untuk ingatkan tuan-tuan bahawa di atas bumi Palestin ada Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa akan mengingatkan kita tentang, kalau kita beriman dengan Al-Quran, berimanlah dengan seluruh ayat Al-Quran, di mana salah satu daripada Al-Quran ini menggambarkan bahawa itulah peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan disahihkan bahawa itulah kiblat pertama umat Islam, dan itu masjid kita yang ketiga paling suci. Sumut ingat Gaza, Gaza ingat Palestin, Palestin ingat Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ingat Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa ingatlah Al-Quran kita. Ingat, Sumut mengingatkan Gaza, Gaza mengingatkan Palestin, Palestin mengingatkan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis mengingatkan Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa mengingatkan pada Al-Quran, Al-Quran mengingatkan keimanan kita. Okey, itu dah. Yang baik-baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.